Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya pada hari ini adalah untuk melaksanakan tugasan pentaksiran berterusan bagi kursus PKUK 1104. Tugasan yang pertama iaitu adalah untuk membentangkan tentang penilaian tahap kehilangan pendengaran dan penilaian masalah pertuturan. Jadi apa yang kita akan bincang dalam pembentangan pada saya pada hari ini adalah apa itu kehilangan pendengaran, menilai tahap kehilangan pendengaran berdasarkan audiogram, menganalisis masalah pertuturan berdasarkan video-video yang saya sediakan, dan memberi cadangan untuk membantu murid-murid tersebut. Jadi saya berharap pada akhir pembentangan ini semua orang dapat tahu cara untuk menggunakan audiogram, mengenal masalah yang dihadapi bagi setiap kategori masalah pertuturan, dan pendekatan yang harus kita lakukan sebagai guru pendidikan khas. Yang pertama, apa itu kehilangan pendengaran? Kehilangan pendengaran merujuk kepada keadaan di mana seseorang mengalami kesukaran atau ketidakupayaan untuk mendengar bunyi secara normal. Jadi apa yang dimaksudkan di sini adalah tak semestinya seseorang itu tidak memiliki pendengaran. Kemungkinan dia hanyalah kekurangan pendengaran, masih boleh mendengar sedikit, tapi itu masihlah dikategorikan sebagai kehilangan pendengaran. Ia boleh berlaku kepada satu atau kedua-dua belah telinga dan berbeza dari tahap ringan hingga pekak sepenuhnya. Apa yang dimaksudkan di sini adalah dia tahap kehilangan pendengaran bagi kedua belah telinga adalah berbeza. Tak semestinya dia pekak sepenuhnya kepada kedua belah telinga. Kemungkinan dia hanya pekak sebelah dan normal di sebelah kanan, namun pekak sebelah kiri. Kehilangan pendengaran boleh disebabkan oleh pendedahan kepada bunyi kuat, faktor genetik, jangkitan, kecederaan ataupun penuaan. Jadi antara jangkitan, mungkin jangkitan penyakit sewaktu masih bayi, pendedahan kepada bunyi kuat, mungkin seseorang yang bekerja di lapangan kapal terbang di mana bunyi selalu terdedah kepada bunyi kuat yang dapat mencederakan gegendang telinga. Yang seterusnya adalah kecederaan ataupun penuaan. Terdapat dua jenis kehilangan pendengaran. Yang pertama adalah kehilangan pendengaran konduktif. Ia berlaku apabila bunyi tidak sampai ke telinga dalam akibat masalah pada saluran telinga luar, di mana gegendang telinga atau tulang asikal di telinga tengah. Puncanya adalah telinga tersumbat ataupun jangkitan telinga tengah ataupun kerosakan kepada gegendang telinga. Jadi sinilah mungkin yang akan rosak. Mungkin dia rosak di cuping telinga, ataupun dia rosak di salur telinga, ataupun dia rosak di gegendang telinga. Setiap pada bahagian-bahagian ini ada fungsi dia masing-masing. Jadi kalau salah satu daripada mereka rosak, maka tidak dapat berfungsi dengan sempurnalah telinga seseorang, pendengaran seseorang. Yang seterusnya adalah kehilangan pendengaran sensori neural disebabkan oleh kerosakan pada koklea, iaitu bahagian telinga dalam atau saraf auditori. Punca-puncanya mungkin disebabkan oleh faktor genetik, penuaan, pendedahan kepada bunyi kuat ataupun jangkitan virus rubella. Jadi di mana koklea? Seperti yang kita dapat lihat dalam macam ni. Itu saraf auditori, di mana dia berfungsi menghantar impuls dari koklea ke otak, dan koklea di mana menukar getaran bunyi kepada impuls. Jadi dia akan sampai koklea dulu, suara masuk, getaran masuk, koklea akan menukar kepada impuls, lalu saraf auditori ini akan menyerap impuls tersebut dan menghantar ke otak bagi menjana bunyi. Jadi jenis ketiga adalah kehilangan pendengaran campuran, di mana seseorang itu mengalami kedua-dua kehilangan pendengaran tersebut. Yang seterusnya adalah kehilangan pendengaran saraf neural, di mana berlaku apabila saraf auditori tidak dapat menghantar isyarat ke otak. Puncanya adalah kerosakan saraf auditori yang mungkin disebabkan oleh kecederaan ataupun tumor yang biasanya yang tumbuh di otak neural. Jadi kita ada tahap-tahap kehilangan pendengaran. Ini adalah kita punya benchmark. Yang pertama adalah ringan, di mana seorang kesukaran mendengar bunyi perlahan atau pertuturan dalam kesekitaran bising. Jadi misalnya tempat-tempat bising tu dia tak dengar, tapi kalau sunyi molek dia dengar lagi. Seterusnya adalah tahap kehilangan sederhana. Perlu menggunakan alat bantu
untuk berkomunikasi dengan baik. Maksudnya kita sebagai guru harus peka dengan perkara ini. Jadi kita harus sediakan alat bantu agar murid ini masih lagi dapat mendengar dan meningkatkan dia punya tahap keberdikarian seseorang itu. Jadi dia boleh mendengar, dia boleh berdikari. Kita nak kurangkan potensi murid. Yang seterusnya adalah teruk, di mana bunyi hanya boleh didengar dengan bantuan alat khas atau implan koklear. Jadi yang ni ekstrim sikit. Seperti yang kita tahu, implan koklear. Implan koklear ni bukan kat luar, dia dekat dalam. Jadi dia dah sampai tahap rosak dalam, di mana memerlukan implan, memerlukan tambahan untuk membantu dia mendengar secara normal. Itu pun tak normal sebenarnya. Ia hanyalah membantu bagi memenuhi keperluan kehidupan seharian individu. Yang seterusnya adalah sangat teruk, di mana seorang itu pekak, bahasa kita pekak. Dia tidak dapat mendengar secara sepenuhnya. Kita tak tahu apa yang diorang dengar, tak dengar apa pun. Jadi apa implikasi kehilangan pendengaran pada individu? Pertama, kita tengok pada aspek perkembangan bahasa. Kanak-kanak dengan kehilangan pendengaran, terutamanya sejak lahir, akan mengalami kelewatan perkembangan bahasa dan pertuturan. Kita seperti yang kita tahu, kanak-kanak ni belajar dengan mendengar. Dia tangkap apa yang mak ayah dia cakap, dia ambil itu, dia tiru balik. Itu adalah salah satu cara yang penting bagi kanak-kanak dengan cepat dapat adaptasi dengan bahasa. Sebenarnya kesukaran memahami dan menghasilkan bunyi pertuturan yang betul. Penggunaan tata bahasa dan kosakata yang terhad berbanding rakan sebaya. Jadi ini sebagai kekurangan pendengaran. Apa yang diterima juga lah akan kurang berbanding dengan rakan sebaya. Bagi mereka yang tidak mendapat intervensi awal, komunikasi lebih banyak bergantung kepada bahasa isyarat atau alat bantu mendengar. Jadi kita tak boleh nak bercakap, tak boleh mendengar, kita hanya akan mengharapkan bahasa isyarat. Sebenarnya aspek sosial, apabila individu kurang boleh mendengar, kesukaran dalam komunikasi boleh menyebabkan kurang interaksi dengan rakan sebaya yang boleh membawa kepada pengasingan sosial. Jadi rakan sebaya bercakap, tak semua orang tahu bahasa isyarat. Tapi individu dengan kehilangan pendengaran ini hanya tahu bahasa isyarat. Itu akan mengganggu perkembangan ataupun lingkungan sosial mereka. Berisiko mengalami dan masalah dan membina hubungan dan interaksi sosial kerana kurang peluang untuk terlibat dengan perbualan harian. Jadi maksudnya kalau ada dengar kawan-kawan dengar bergosip ke, bersembang ke, dia tak boleh nak menyelit, tak boleh nak bertanya, tak boleh nak join conversation tu. Murid kurang upaya pendengaran mungkin lebih cenderung berkomunikasi dengan individu yang memahami bahasa isyarat, menyebabkan kumpulan sosial mereka lebih kecil. Apa yang dimaksudkan di sini adalah individu dengan masalah pendengaran hanya dia hanya bersosial dengan set-set dia je. Yang bisa bahasa isyarat ni. Dia tak cakap dengan yang murid-murid tipikal. Kalau aspek pendidikan pula, murid kurang upaya pendengaran mungkin mengalami kesukaran dalam memahami arahan guru atau kandungan pelajaran, terutama dalam bilik belajar biasa. Keperluan kepada sesi pendidikan khas seperti pendidikan inklusif, penggunaan alat bantu pendengaran atau komunikasi visual seperti bahasa atau bimodal. Cabaran dalam pendengaran dan literasi kerana hubungan rapat antara pendengaran dan kemahiran secara membaca serta menulis. Jadi maksudnya kalau dalam aspek pendidikan ni, dia punya kemahiran literasi, kemahiran menulis dia kurang kerana pendengaran ni berkait rapat dengan bertulis. Kesukaran dalam subjek yang bergantung pada pertuturan seperti bahasa dan sastra. Jadi kita nak mengajari bahasa tu susah. Jadi kita nak tengok cara menilai tahap kehilangan pendengaran berdasarkan audiogram. Audiogram tu apa? First sekali, audiogram adalah kita dapat graf kan. Graf ni akan menunjukkan tahap kepekaan pendengaran seseorang berdasarkan ujian audiometri yang akan digunakan untuk menilai tahap kehilangan pendengaran dan membantu dalam diagnosis serta rawatan bagi individu yang mengalami masalah pendengaran. Okey. Kita tengok pemirsa. Kita boleh tengok ni ada paksi. Satu paksi. Di belah sini kita ada LNDB. Di situ kita ada Hertz. Cara nak baca dia adalah pada paksi mendata, paksi X. Itu paksi yang bawah. Dia mewakili frekuensi bunyi ataupun dia punya piawaian dia adalah HZ, Hertz. Dari nada rendah 125 hingga ke 8000.
Ini adalah normal ni lah. Tapi dalam graf ni lain sikit. Tapi masih dalam apa yang standard. Pada paksi Y, paksi yang melegak mewakili intensiti bunyi yang kita panggil dBHL, di mana kosong adalah kawasan yang paling senyap hingga ke 120 dB adalah yang paling kuat. Garis-garis audiogram menunjukkan tahap pendengaran seorang, tahap seorang boleh mendengar pada frekuensi dan keamatan bunyi yang berbeza. Semakin rendah simbol pada graf, semakin teruk tahap kehilangan pendengaran. Sebagai contoh, kita boleh tengok dekat graf ni. Jika simbol ada dekat 40 dB, ini bermakna seorang memerlukan bunyi pada 40 dB untuk mendengar frekuensi tersebut. Maksudnya, keamatan bunyi kalau graf ni tunjukkan 40, maksudnya dekat 40 tu baru dia dengar. Kalau bukan 40, tak dengar. Ini tahap kehilangan pendengaran tadi. Pola kehilangan pendengaran berdasarkan graf tadi. Graf ni kan, kita boleh tengok pada frekuensi rendah 250Hz hingga 1000Hz, ambang pendengaran berada di sekitar 10 dB sehingga 30 dB, menunjukkan kehilangan pendengaran ringan atau hampir normal. Kita tengok pada 250Hz hingga 1000Hz, ambang pendengaran dia, tahap pendengaran dia adalah 30 hingga 20, yang dimana berdasarkan tahap ini adalah sama ada ringan atau hampir normal. Manakala jika kita lihat pada frekuensi pertengahan, 2000Hz hingga 4000Hz, terdapat peningkatan ambang pendengaran ke sekitar 40 dB ke 60 dB, menunjukkan kehilangan pendengaran sederhana hingga teruk. Sederhana hingga teruk 60 dB, 80 dB. Pada frekuensi tinggi pula 6000 hingga 8000, kita melihat bahawa ambang pendengaran makin rendah, makin jatuh, menunjukkan bahawa tahap pendengaran adalah sangat teruk. Jadi audiogram ni menunjukkan kehilangan pendengaran sensori neural dengan penurunan tekanan pada frekuensi tertinggi. Maksudnya dekat frekuensi tinggi ni dia tak dengar dengan jelas. Corak ini mungkin menunjukkan presbiakusis, kehilangan pendengaran akibat penuaan atau pendedahan kepala bunyi dalam masa jangka panjang. Jadi kesimpulan yang kita dapat daripada audiogram ini adalah individu ini mengalami kehilangan pendengaran ringan di frekuensi rendah. Maksudnya di frekuensi rendah dapat mendengar dengan normal, tetapi teruk di frekuensi tinggi. Maksudnya bunyi dengan frekuensi tinggi akan menyebabkan individu itu kesusahan dalam mendengar. Berdasarkan audiogram ini, mungkin pelajar tersebut mempunyai kesukaran dalam menyebut bunyi yang frekuensi tinggi, di mana bunyi seperti S, F. Penggunaan alat bantu pendengaran atau terapi pendengaran mungkin diperlukan untuk membantu pemahaman dan pentuturan. Jadi kita akan menganalisis masalah pentuturan berdasarkan video. Jadi saya akan tayangkan dahulu sebuah video, lalu kita pecahkan kepada bahagian-bahagian dan melihat apakah masalah yang dihadapinya dan apakah ciri dan apakah aspek yang terjejas dalam setiap murid tersebut. Night, blue. We have bit boon and little boon and bit hot and little hot. The spoon's a big one, but what's this one? Cup. A cup, but what did you say? A big? A big boon and a little boon and a bit hot and a big and a little hot. Kita boleh dengar kan, disebut bunyi-bunyi tu macam kita pun tak faham kadang-kadang. Kita pun kena dengar betul-betul belum faham. Jadi apa yang dimiliki oleh kanak-kanak tadi adalah articulation disorder. Bahasa Melayu dia artikulasi, masalah artikulasi. Gangguan artikulasi ini maksudnya adalah kesukaran dalam menghasilkan bunyi pertuturan yang jelas dan tepat. Individu yang mengalami gangguan ini mungkin akan menghilangkan atau mengganti atau mengubah atau menambah bunyi dalam perkataan, menyebabkan pertuturan mereka sukar difahami oleh orang lain. Dalam aspek sebutan, kita dapat lihat daripada bunyi perkataan tidak dihasilkan dengan tepat, menyebabkan sebutan sukar difahami. Macam dalam video tadi kita boleh dengar disebut cat. Dia nak sebut apa? Dia nak sebut cat.
Tapi disebabkan dia susah nak sebut huruf C tu, bunyi C tu tak jadi bunyi C, jadi bunyi T. Tu contoh saya dah translate. Kucing disebut sebagai kucing kerana sukar nak sebut bunyi K, bunyi C. Seterusnya adalah aspek kelancaran. Walaupun gangguan artikulasi bukan gangguan gagap, individu akan terhenti-henti ketika bercakap kerana kesukaran menyebut bunyi tertentu. Jadi dia tak gagap bercakap, tapi disebabkan bunyi yang dia nak sebut tu tak keluar, dia nak sebut kucing jadi tucing, dia akan tergagap, bukan tergagap, dia akan terhenti-henti dalam bercakap, menyebabkan kelancarannya terganggu. Contohnya kadang-kadang akan mengambil masa lebih lama untuk mengeluarkan perkataan. Maksudnya dia fikir pun lama, cakap tu takut tak keluar bunyi, bila keluar pula nanti bunyi pelik. Jadi dia ambil masa lebih lama sebab dia tak confident bercakap. Seterusnya, fluency disorder. My name is Daniel. I am 7. I have 7 fish. My name is Daniel. I am 7. I have 7 fish. Boleh dengar dia cakap pun gagap-gagap. Dia cakap pun, dia nak cakap 6, 7 tu pun kita pun tak tahu dia nak cakap 6 ke nak cakap 7. Ulang-ulang banyak kali sangat. Masalah ini berlaku bila aliran pertuturan diganggu. Dia punya ayat tu tak jadi, menjadikan tak lancar dan terputus-putus. Contoh paling biasa adalah gagap, di mana seseorang mungkin akan ulang satu suku kata ataupun dia panjangkan bunyi, atau tiba-tiba dia berhenti sebelum dapat teruskan percakapan. Gangguan seperti ini bukan sahaja menjejaskan kelancaran bercakap, tetapi juga boleh kurangkan keyakinan diri dan menyukarkan interaksi sosial dalam individu dengan masalah ini. Jadi pada aspek kefasihan, kita dapat melihat bahawa gangguan ini secara langsung menjejaskan kelancaran kefasihan kerana individu menghadapi kesukaran dalam mengekalkan pertuturan yang lancar. Maksudnya, kalau dia bercakap tu memang tak lancar, walaupun dia cakap perkataan dia betul, tak lancar. Dia akan tergagap-gagap, terberhenti, terpanjang, terpendek, hingga menyebabkan kefasihan tu tak dapat kita nampak. Kelancaran akan terganggu kerana berlaku pengulangan suku kata, pengulangan bunyi atau hentian secara tiba-tiba. Betul lah apa yang saya cakap. Seterusnya, voice disorder. Good. I live in a blue house. It has a zip. That's Sekali. Good. I live in a blue house. Dengar tu, dia cakap big, Good. suara mulut tu berbentuk, tapi suara tu tak keluar. It has a zip. That's Kita dengar dia cakap apa, kita pun rasa penat kan. Gangguan suara ni dia merujuk pada sebarang masalah yang mempengaruhi nada, kekuatan, kualiti suara seseorang, yang boleh berpunca daripada kerosakan pada pita suara, ketegangan otak ataupun gangguan otak, di mana individu yang mengalami gangguan ini mungkin mempunyai suara yang serak atau terlalu kecil ataupun terlalu lembut sehingga sukar untuk mengekalkan suara untuk tempoh masa yang lama, dan boleh menjejaskan pertuturan dan komunikasi harian mereka. Antara aspek yang kita dapat lihat terjejas dengan jelas adalah tekanan dan intonasi. Tekanan dan intonasi individu dengan masalah suara ni sering menyebabkan suara individu terdengar terlalu kuat, kalau tak terlalu kuat pun terlalu lemah ataupun serak atau bergetar. Perubahan ini boleh menjejaskan ekspresi dan makna dalam pertuturan. Jadi apa yang dia nak sampaikan tu tidak dapat disampaikan dengan jelas, namun ditafsirkan sebagai lain maksud, menyebabkan kesalahfahaman dalam bersosial. Seterusnya, ini memang
apa yang semua masalah kehilangan pendengaran hadapilah, masalah kelancaran. Kelancaran pertuturan boleh terganggu jika individu perlu berhenti seketika untuk kawal suara atau mengalami kesukaran mengekalkan suara dalam tempoh yang lama. Jadi misalnya dia nak cakap panjang-panjang tu tak boleh, dia jadi terganggu dan terpatah-patah. Seterusnya, Mouth. And are these teeth? There's a nose and mouth. Where are the teeth? There's a nose. Does the crocodile have teeth? No, a camel has nose. Where are the teeth? Nose. apa dia cakap tu lah. Gangguan ekspresi language disorder ni dia tunjuk kepada masalah seorang untuk menyampaikan maksud yang dia nak sampaikan. Sebagai contoh, dia sukar dalam susun ayat, dia sukar nak pilih perkataan, dia sukar nak sampaikan maklumat dengan jelas. Walaupun individu mungkin memahami bahasa dengan baik, dia faham apa orang cakap, tapi dia pun menghadapi cabaran dalam menjelaskan, mengeluarkan apa yang dia maksudkan, maupun secara lisan ataupun bertulis. Gangguan ini selalunya terjadi disebabkan gangguan di perkembangan sewaktu kecil ataupun disebabkan kecederaan otak yang menjejaskan keupayaan mereka untuk berkomunikasi dengan pesan. Ini maksudnya sewaktu perkembangan pada kecil dan gangguan pada otak. Jadi aspek terjejas yang pertama adalah tata bahasa. Tata bahasa merupakan aspek yang paling terjejas kerana individu mengalami kesukaran dalam membentuk ayat dengan struktur yang betul, menjadikan pertuturan ataupun tulisan mereka kurang tersusun dan sukar difahami. Jadi disebabkan oleh dia orang tak dapat nak melakukan tata bahasa yang baik, tak dapat nak susun ayat yang betul. Kalau ayat salah, maksud pun akan salah. Jadi pertuturan dan penulisan mereka seringkali salah, menyebabkan sukar untuk berkomunikasi. Seterusnya adalah kefasihan dan kelancaran. Kefasihan dan kelancaran akan turut terjejas disebabkan individu mungkin berhenti sebentar untuk mencari perkataan yang sesuai, menyebabkan pertuturan menjadi terputus dan kurang lancar. Disebabkan dia terberhenti-berhenti, jadi tak lancar. Ini adalah kategori seterusnya. Welcome back to Charles. Alamak, dekat. First words are monumental, but they're also easy to take for granted. So, what if your baby never said mommy or daddy? That would be sad, but in our Insight Report, new specialist Heather Simons, it shows us one girl's struggle to find her voice. No, not like that. They say talk is cheap. Not for 7-year-old Mackenzie, who works hard for every word. What do you need? This home video shows years of practice just learning to say her name. Dapat nampak kan? Wah, kita dapat nampak Welcome back to Charles. First. nama dia Mackenzie. Tapi dia dah umur dah besar, kita nampak dia besar tu, masih tak boleh nak cakap nama dia sendiri. Disebabkan oleh masalah yang akan kita bincangkan selepas ni. Welcome back to Charles. First words are monumental, but they're also easy to take for granted. So, what if your baby never said mommy or daddy? That would be sad, but in our Insight Report, new specialist Heather Simons. Welcome back to Charles. First words are monumental, but they're also easy to take for granted. So, what if your baby never said mommy or daddy? That would be sad, but in our Insight Report, new specialist Heather Simons, it shows us one girl's struggle to find her voice. No, not like that. They say talk is cheap. Not for 7-year-old Mackenzie, who works hard for every word. What do you need? This home video shows years of practice just learning to say her name. My name is Mackenzie. Bright and loving, Mackenzie never babbled like most babies do. Her parents noticed something was wrong at 14 months, and speech therapists diagnosed her at age 2. She has childhood apraxia of speech, the most severe neurological speech disorder. I just remember looking at my friend crying and saying, I'm never going to hear her talk. It was devastating. I'm never going to hear those sweet little words that
that every parent longs to hear. Mackenzie understands everything and knows how she wants to respond, but she can't. It's really, really frustrating, and then you feel horrible as a parent because you should be able to understand your child. Tapi kita tak boleh nak cakap kan apa yang nak cakap. You just don't. The symptoms include inconsistent sound errors of both consonants and vowels, difficulty creating a flow of speech that's smooth and continuous, more errors, and struggle as the length and complexity of speech increases. What's it like when people can't understand you? Mackenzie comes to speech therapy once a week. They set high goals here, and she forms sounds and words and gets game pieces as a reward. Kids with other speech disorders tend to make progress much more quickly, whereas with apraxia, the progress is slower. Early intervention is key. Here they try to make a pathway like a hiker so her brain can form the words. So kids with apraxia have a hard time planning the motor movements to produce speech. It's not that they don't know what they want to say. It's not that they don't know. It's not that their speech muscles don't have the strength to do it. It's that there is a disconnect in their ability to plan the motor movement. Her progress is slow and Macam apa dia cakap tadi, dia tahu apa yang dia nak cakap, tapi dia tak boleh nak sampaikan sebabkan oleh motor dan mulut dia tak dapat catch up dengan pemikiran otak dia. Apraxia ni adalah satu gangguan neurologi yang menyebabkan individu mengalami kesukaran untuk merancang dan selaraskan pergerakan otak. Kadang-kadang tu otak tu sendiri tak lemah pun, tak lumpuh pun, tapi gangguan pada otak menyebabkan dia susah untuk menyelaraskan apa yang dia fikir dengan apa yang nak cakap, apa yang nak sampaikan. Jadi antara masalah yang dihadapi oleh apraxia adalah dia kesukaran dalam memulakan sebutan. Dia kena cuba beberapa kali agar dapat memulakan perkataan. Jadi dia nak cakap kucing, otak dah ada kucing, tapi dia nak keluar satu kata ku tu pun ambil masa. Dia nak cuba baru keluar ku. Lepas tu dia nak keluarkan cing tu pula lagi susah. Menyebabkan susah lah cakap. Sebutannya tak konsisten. Jadi disebabkan dia bukannya ada masalah spesifik di mana mungkin gigi tak ada, lidah pendek, nak sebut huruf dia tak boleh. Tak, dia sebabkan tak dapat selaraskan pemikiran dengan otak, menyebabkan kesalahan dia berbeza-beza. Kadang otak ni hantar impuls lain, mulut buat benda lain. Esok dia nak cakap benda yang sama, tapi respon yang diberikan terhadap mulut dia pun lain pula. Jadi kesalahan bunyi dia berbeza-beza. Yang ketiga adalah pertuturan perlahan dan teragak-agak. Bunyi akan dihasilkan satu demi satu tanpa kelancaran. Keluar satu-satu tu, itu dah bersyukur dah tu. Dia boleh keluar juga satu-satu, kita dapat faham, kita dapat gabung sendiri perkataan-perkataan tu, kita boleh tahu apa yang dia nak cakap. Ini boleh kena bagus tadi. Itu saja. Jadi untuk bantu murid-murid dengan masalah pendengaran ini ada cadangan saya sebagai guru pendidikan khas, di mana intervensi awal dan terapi sangatlah penting. Memberikan terapi pertuturan secara berkala untuk meningkatkan kelancaran dan sebutan, ataupun menggunakan teknik pengajaran yang disesuaikan dengan tahap pendengaran murid. Jadi kalau kita tahu anak tu memiliki tahap pendengaran teruk, kita sediakan alat bantu, alat khas, implan koklear. Kalau tahapnya ringan, kita janganlah bagi dia letak kat tempat bising. Kita sesuaikan dengan pendengaran murid. Seterusnya penggunaan alat bantu. Alat bantu dengar atau implan koklear untuk murid yang kehilangan pendengaran yang teruk. Saya cakap tadi lah. Seterusnya ada aplikasi dan peranti teknologi komunikasi alternatif untuk bantu ekspresi bahasa. Jadi kita nak bantu dia orang untuk menyampaikan apa yang dia nak sampaikan. Strategi pengajaran ini untuk guru lah. Penggunaan bahasa isyarat atau sistem komunikasi argumentatif AAC untuk murid dengan masalah pertuturan yang ketara. Kalau murid-murid tu memang kita tak boleh nak didik dia untuk bercakap, memang tak boleh nak bercakap. Kalau kita didik macam mana pun tak boleh. Kita akan gunakan alternatif lain seperti bahasa isyarat, makoton ataupun AAC. Seterusnya kita akan bagi latihan baca bibir bagi murid yang ada masalah kehilangan pendengaran. Jadi dia orang tak boleh dengar, tapi dia orang still mesti boleh baca bibir. Seperti kita sebut buku. Jadi kita ajar dia orang untuk dengar bunyi-bunyi yang akan dikeluarkan pada mulut berdasarkan bentuk-bentuk mulut yang dihasilkan.
Terusnya untuk bantu murid-murid ini kita perlu sediakan persekitaran pelajaran yang inklusif di mana kita akan menggunakan visual dan isyarat tangan untuk bantu pemahaman. Terus kita galakkan interaksi sosial dengan rakan sebaya, nak tingkatkan kemahiran bahasa dan komunikasi. Sokongan dan motivasi ini sangat penting untuk memberikan bimbingan kepada individu yang masalah pendengaran, di mana sering kali akan diperlukan oleh kaunseling. Kaunseling akan berperanan untuk meningkatkan keyakinan diri murid. Selain itu, ibu bapa juga berperanan dalam usaha pemilihan komunikasi murid. Jadi, apa yang saya dapat simpulkan, secara keseluruhannya, penilaian pendengaran memainkan peranan penting dalam mengenal pasti tahap keupayaan pendengaran seorang. Jadi kita kena nilai tahap pendengaran seorang dengan cara menggunakan graf audiogram, terutama bagi murid pendidikan khas. Proses ini bukan sahaja membantu dalam pengenalan awal dan diagnosis gangguan pendengaran, tapi juga memastikan intervensi yang sesuai dapat dilaksanakan untuk menyokong perkembangan komunikasi dan pembelajaran mereka. Jadi apabila kita tahu tahap kehilangan pendengaran murid-murid ini, kita dapat merancang RPI ataupun merancang intervensi untuk dilakukan oleh individu-individu kehilangan pendengaran ini dengan lebih baik. Dengan penilaian tepat serta sistem sokongan yang sesuai, individu yang ada masalah pendengaran dapat berkomunikasi dengan lebih besar dan meningkatkan kualiti kehidupan mereka, yang mana selaras dengan tujuan guru pendidikan khas untuk mengajar yang dipikir dapat hidup berdikari dan berdiri tanpa bantuan orang lain. Oh, dah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Kalau tak ada apa-apa boleh PM tepi. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.